Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. So, hari ini cikgu nak bincang soalan percubaan MRSM. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, diberi set semester. So, set semester 30 hingga 45. So, set semester ni pelajar biasakan pelajar list set semester. So, 30 hingga 45, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, okey, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Okey, ni dalam kali bracket lah, kali bracket. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar listkan untuk mudah Okey, soalan pertama, senaraikan unsur bagi L. Kita nak listkan unsur bagi L. Okey, so L ni apa dia? L ni hasil tambah digit-digitnya adalah nombor genap. Okey, nombor genap maksudnya 3 tambah 0, 3. Ni nombor ganjil. So, yang ni hasil tambah dia nombor genap. 3 tambah 1, 4. Okey, so 31. Okey, kita list. Yang ni nombor ganjil, yang ni nombor genap. 3, 3. Okey, lagi. 34 tak? 35. Okey, 36 tak? 37. Dia akan dapat 10 lah. 37, 38 tak? 39. Okey, 40. 41 dapat 5 42. 43 dapat 7. So 44. Okey, ni ialah nombor dia, unsur bagi L. Okey, sangat mudah. So, bila pelajar jawab macam ni, pelajar akan dapat 1 markah Ni 1 markah ni. Okey, seterusnya nyatakan bilangan. Okey, soalan ni nak bilangan L bersilang dengan M. Okey, so bila dia nak bersilang, persilangan ni pelajar kena tahu persilangan ni N ni. Ni nombor yang sama sama. Okey, jadi L bersilang dengan M. Jadi M tu pelajar kena tahulah M tu apa. So cikgu listkan M. So M ni ialah nombor perdana yang ada dalam set semester lah. Okey, kalau cikgu listkan nombor perdana, so 30, 31. So 31 lagi 33 tak sebab dia boleh bagi 11. Ni 35 boleh bagi 5. 37. Ni nombor perdana juga. 39 tak boleh bagi 3. Ni boleh bagi 2. Ni boleh bagi dengan 2, boleh bagi 2. So 2 nombor ni lah. Kalau dia tanya persilangan, maksudnya yang bersilang nombor yang sama. Mana nombor sama? 31 dengan 37. So, kita akan dapat kalau L bersilang dengan M, okey, 31 dan 37. Soalan ni tanya bilangan. So, bilangan dia ada berapa? Ada 2. Okey, so pelajar, kalau pelajar listkan, yang ni kita listkan dapat 1 markah So, bilangan dia pelajar akan dapat 1 markah. Okey, sangat mudah soalan ni. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni soalan bulatan lah, soalan bulatan. Okey, so biasanya kalau jumpa soalan bulatan, cikgu akan minta pelajar take note ada 2 formula bulatan pelajar kena tahu. Yang pertama sekali luas lah. Luas pi j kuasa 2. Luas Okey. Yang seterusnya lilitan. So lilitan. Okey, 2 pi j. Sudut mesti ada lah. Okey, kita tengok soalan. Diberi jejari bulatan ABE. Mana ABE? ABE. Okey, dah diberi jejari bulatan ABE dan bulatan ABE yang ni dan CDG. Okey. Masing-masing ialah 7/3/4
dan 2 1/2. Titik A, G, O, D dan E ialah segaris. AG, mana AG? AG, O dengan DE. So, D dengan E ni ialah segaris. Okey, ni segaris. Okey, so segaris. Di jari bulatan ABE. ABE yang ni. Di jari bulatan yang ni. So, di jari ni lah. Ni lah. Okey, ni jari dia. Okey, ialah berapa? 7/3/4. 7/3/4. Dan CDG. CDG. Okey, jari yang kecil ni. CDG jari yang kecil ni ialah 2 1/2. Ni jari dia. 2 1/2. Hitung jarak DE. Soalan dia. Dia nak D dengan E. Okey, D dengan E senang lah. Soalan A ni. Maksudnya panjang ni tolak yang ni lah. Sebab dia nak DE. Dia nak yang ni je. Dia nak yang ni panjang ni. Kita lukis sikit. Dia nak panjang ni je. Okey. So, sekarang ni. Untuk soalan A tu. Panjang keseluruhan 7/3/4. Tolak dengan jari yang kecil ni lah. Ni panjang ni. Okey. 2 1/2. Pelajar just tekan kalkulator sahajalah. Okey. 7/3/4. Okey. Tolak dengan 2/1/2. Okey. So, pelajar akan dapat macam ni lah. 5 1/4. So, 5 1/4. Sangat mudah. Okey. Kalau nak tukar pada nombor bercampur, shift ABC lah. 21/4. Okey, 21/4. Sangat mudah. Okey, seterusnya pelajar. Kita tengok soalan B. Menggunakan pi 22/7. Hitung luas sektor minor. Minor AOB. AOB. So, minor yang ni lah. Dia nak luas yang ni. So, luas kita dah tahu ni formula luas. Okey, cuma kena carilah sikit sudut dia kat sini. Sudut kena tahu Okey. Okey, kalau cikgu tu tengok dekat sini dia bagi pada kita dekat sini. Dia bagi lilitan bulatan kat sini. So, bila bagi lilitan bulatan, mesti boleh cari sudut dekat sini, mesti boleh cari. So, cikgu lukis sikit lah biar pelajar clear. Biar pelajar clear. So, lilitan bulatan ni dah ada. 9.743. So, kita boleh cari sudut kat sini. Okey. Jari dia dah bagi 7/3/4. So, jari panjang ni. Panjang kat sini dia dah bagi jari. Okey. So, bila nak cari sudut, kita boleh guna formula lilitan bulatan dulu. So, lilitan bulatan cikgu guna. So, lilitan. Okey. Sama dengan theta per 360 darab 2 darab pi. Okey. Darab dengan jejari. So, jejari 7/3/4 lah. Okey, 7/3/4. So, lilitan ni pun cikgu ganti jugalah dengan jawapan kita ni. Cikgu masuk terus So, lilitan 9.743. Okey, so kita just tekan kalkulator je cari sudut. Okey, hari ni cikgu nak share dengan pelajar cara tekan kalkulator yang betul lah. Okey, kita tengok soalan. 9.743. 9.743. Okey, alpha soft sama dengan kat sini. So, cikgu buat sudut dulu. Buat bracket dulu Sudut ni cikgu andaikan dia X lah. Alpha X per 360. Macam ni. Okey, cikgu tutup bracket. Cikgu darab dengan 2. Okey. Cikgu darab lagi dengan 22/7. 22/7. Okey, tutup bracket. Cikgu darab lagi dengan, cikgu buat bracket lah, 7/3. Mana ni? Salah tekan ke? 7/3 per dengan 4. Macam ni je. Okey, shift soft. Okey, so cikgu akan dapat sudut dia 72 darjah.
72 darjah. Okey, bila dah dapat sudut kat sini, senanglah nak cari luas. Okey, cikgu sambung bawah sikit So, kalau cikgu nak cari luas. Okey, luas sama dengan theta per 360 Tapi theta dah ada 72. Kita masuk teruslah 72 senang. So 72 per 360 darab dengan pi 22 per 7 darab dengan jejari dia, jejari yang besar ni. Okey, 7 3 per 4. So pelajar just tekan kalkulator saja Okey, pelajar akan dapat luas dia. Okey, cikgu ambil daripada skema jawapan 37.73. 3. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan sebuah hemisfer. So, yang ni hemisfer Hemisfer ni separuh daripada bulatan lah. So, kalau bulatan macam ni sphere. Ni sfera sfera. Kalau separuh hemisfer lah. Okey, sfera 4/3 pi j kuasa 3. Kalau hemisfer 1/2. 1/2 dekat depan 1/2. Ataupun cikgu kecilkan dia 2/3 pi j kuasa 3. Okey, ni point dia. Okey, dia bagi hemisfer isi padu dia dah bagi dah. Okey, 7 1/4 cm 1/14 cm3. Okey, menggunakan pi, hitung jejari. Dia nak jejari. So, dia nak jejari kat sini lah. Okey, so kalau kita tengok formula hemisfer. Okey, soalan A ni hemisfer 2/3 pi berapa? Pi 22/7 darab dengan jejari kuasa 3 sama dengan berapa? Sama dengan 7 1/14. Okey, yang ni nak kira manual pun boleh, nak tekan kalkulator terus pun boleh Okey, kalau pelajar nak tekan kalkulator terus, pelajar akan dapat jawapan dia. Okey, tapi cikgu suka kita kira manual dululah. Okey, kita kira yang basic dulu. Okey, 2/3 darab dengan 22/7. Okey, cikgu akan dapat yang ni jawapannya. 2.095. 2.095. Okey, sama dengan 7 1/14. So, J kuasa 3 yang ni bagi sebelah. 7 1/14 bahagi dengan 2.095. So, kita akan dapat J3 dulu. Okey, sekarang cikgu tekan kalkulator. 7/1/14. Okey, bahagi dengan jawapan kita tadi. So, kita akan dapat yang ni lah. Kita akan dapat yang ni. Okey, 3.375. 3.375. So, kalau nak jari, kuasa 3 bagi sebelah lah. Punca kuasa 3. 75. So, cikgu tunjuk juga cara panjang Kalau tidak, kita tekan kalkulator je ni pelajar ni. Okey, so kita akan dapat kat sini. Punca kuasa 3 mana? Shift punca kuasa 3 ni. Jawapan cikgu tadi. So, cikgu tekan kalkulator je lah. Tekan answer, tekan sama dengan. Okey, so cikgu akan dapat jejari 1.5. 1.5. Sangat mudah. Okey, seterusnya. Bila dah dapat jejari dia? Okey, kita pergi kepada soalan B. Luas permukaan. Kawasan tidak berlorek. Dia nak yang tidak berlorek Okey, yang berwarna hijau. Dia nak yang dalam ni tidak. Okey, sebab kita tahu dalam ni dia nak luas permukaan. So, kalau luas pi j kuasa 2 lah. Pi j kuasa 2 luas bulatan. Tapi dia nak yang belah dalam. Dalam ni dah ada dah ni jejari dia ni. Jejari dia dah ada dah satu. Kawasan yang tidak berlorek. Yang berwarna hijau. Yang tidak berlorek. Yang ni yang berlorek. Yang tidak berlorek yang ni lah. Tidak berlorek kat luar. Okey, cikgu sambung soalan B. Soalan B ni nak luas permukaan. Kawasan yang tidak berlorek. Okey, ni kawasan yang berlorek. Ni kawasan tidak berlorek luar ni lah.
Okey, kita kena tahu kalau formula luas sfera, so luas sfera kita ada 4 pi j kuasa 3. Sorry 4 pi j kuasa 2 kuasa 2. Ni luas sfera lah. Kalau gambar kita ni hemisfere mesti 1/2 ke depan. 1/2 separuh je lah. Kalau separuh kita potong akan jadi 2. So hemisfera. Okey, cikgu tulis terus lah formula luas dia. 2 pi j kuasa 2. Okey, so sekarang ni kita nak cari yang besar. Nak cari luas yang besar dulu Nak cari yang besar tadi jari kita dah cari dekat A dia tadi. So kita just masuk dalam formula yang besar dulu yang besar. Okey, yang besar ni. So masuk dalam formula 2 darab dengan 22/7 darab dengan jari kuasa 2. Jari 1.5 kuasa 2. So cikgu akan dapat jawapan. Okey, kita kira sama-sama. 2 darab 22/7. Okey, darab dengan 1.5 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapan macam ni lah. 14.14. So 14.14. Tu tadi. 14.14. Okey, seterusnya. Cikgu nak cari yang kecil. Belatan kecil pula. Belatan kecil ni, jari dia dah ada 1. Okey, yang kecil. So, 2 darab 22/7 darab jari dia 1 kuasa 2. So, cikgu akan dapat jawapan 2 darab 22/7. Okey, darab dengan 1 lah. 1 kuasa 2 So, akan dapat macam ni. 6.29. 6.29. Soalan ni luas permukaan yang tidak berlorek berwarna hijau. Okey, jadi yang ni tolak dengan yang ni lah. So, luas dia cikgu dapat 14.14 tolak dengan 6.29. So, cikgu dapat jawapan dia. Okey. 14.14 tolak dengan jawapan cikgu tadi. So, cikgu akan dapat 7.885. 7.885. Okey, so settle soalan yang ketiga. Ataupun cikgu nak guna cara yang kedua. Cikgu cari terus luas kat sini. Boleh tak? So, yang ni 0.5. Tak perlulah cikgu cari yang ni. Okey, so kalau ada kesilapan, pelajar boleh PM cikgu Okey, settle soalan yang ketiga. Cikgu nak pergi pada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni soalan garis lurus lah. Okey. Rajah 3 menunjukkan 2 garis lurus. PQRS yang berada pada suatu satah. Okey, PQ yang ni RS lah, RS Okey, nyatakan julat bagi M. Julat ni bagi M. M tu ialah kecerunan lah, kecerunan. Okey, julat bagi M dekat sini So, bila dapat soalan garis lurus macam ni pelajar, biasanya cikgu akan akan minta pelajar lukis gambar lah orang. So, angkat tangan kanan positif, angkat tangan kiri negatif. So, dua-dua ni angkat tangan kanan. Okey, so dia nak julat M. Maksudnya berapa nilai M dekat sini? Y sama dengan MX tambah C. M ni ialah kecerunan. Dia nak kecerunan lah. Okey, kalau julat yang ni Y sama dengan 3X tolak 5. So, berapa nilai M? Nilai M ni dia tak boleh kosong Nilai M ni tak boleh kosong. Okey, so dia mesti lebih. M kalau cikgu letak kat tengah-tengah ni. Maksudnya M mesti lebih besar daripada kosong. Okey, dan mesti sama dengan dekat sini yang kita ada. Julat besar tolak kecil. Mesti kurang daripada 3. Okey, so kalau skema macam ni Okey, skema jawapan. Okey.
Kalau ada pembetulan, pelajar maklum. Okey, seterusnya. B. Garis lurus RS. Mana garis lurus RS? So, yang ni RS. Okey. Dipantulkan pada paksi Y. Okey, dan bersilang pada garis lurus. Dekat sini. Okey, maksudnya dipantul pada paksi Y, pantul macam ni, dia akan jadi macam ni. Ni pantulan. Okey, soalan dia, titik persilangan bagi dua garis. So, dia akan bersilang bersilang pada dua garis. Maksudnya, bersilang kat sini Okey. Garis yang ni bersilang pada garis yang ni. Okey, ni garis dia. So, kalau pantulan, kita just ubah dia punya persamaan persamaan dia macam ni ni positif so bila pergi sini kecerunan dia mesti negatif. So kalau pantulan, okey, so kita akan dapat y sama dengan negatif 3x. Okey, tolak 5 juga. Okey, sekarang ni garis ni akan bersilang dengan garis yang ni, akan bersilang dengan garis yang ni. Y sama dengan 1/2 X tambah 2. Okey, so maksudnya persamaan yang pertama ni sama dengan persamaan yang kedua lah. Kalau yang cikgu faham. Okey, so kita selesaikan dia. Kalau cikgu selesaikan dia, so negatif 3X tolak 5 sama dengan 1/2X tambah 2. So kita selesaikan. Okey, ni algebra lah. Okey, cikgu selesaikan dulu kalau ada pecahan. 2 bagi sebelah. Okey, bagi sebelah, bagi sebelah. So, akan dapat negatif 6x tolak 10 sama dengan x. 2 darab 2 dapat 4. Okey, yang ni kita selesaikan dia. X buat pergi sebelah. X buat pergi sebelah, so akan negatif 6 tolak x. So, negatif 7x sama dengan 4. Yang ni buat pergi sebelah, so tambah 10 So, akan dapat negatif 7x sama dengan 14. So, x sama dengan 14 bahagi dengan negatif 7. So, kita akan dapat negatif 2. Okey, so negatif 2 kita dapat. X negatif 2. Sekarang ni dia nak titik Titik ni mesti ada x dan y. So, kita masuk je dalam persamaan. Mana-mana yang pelajar rasa nak masuk. So, masuk dalam persamaan ni. So, y sama dengan negatif 3. X tu ialah negatif 2 tolak 5. So, cikgu akan dapat negatif 6 tolak 5 akan dapat negatif 11. Sekejap. Negatif 3. X ni negatif 2 betul dah. Negatif 3 darab dengan negatif 2. So, positif 6. 6 tolak 5 dapat 1 lah. So, kalau titik dia, kita akan dapat titik dia. X dia negatif 2. Y dia 1. Okey, so settle. Ni jawapan akhir dia pelajar. Okey so pelajar kena faham yang ni Kena faham yang ni pantulan. Kena tukar dia. So bila titik persilangan ni maksudnya persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni pelajar menunjukkan kod bagi 3 bentuk kunci lah. So, kita ada kod kod kunci A, kunci B, kunci C. Nyatakan nilai digit 3. Dalam kod kunci B, nilai digit 3 yang ni lah. So, biasanya kalau asas nombor, cikgu akan minta pelajar buat kurungan buat jadual. So, 8 kuasa 0. Ni asas 8 8 kuasa 1, 8 kuasa 8 kuasa 2. Soalan ni nak apa? Nak digit 3 kat sini lah. Digit 3. So, 3 darab dengan 8 kuasa 1. So, kita akan dapat jawapan 24. Sangat mudah. Okey, seterusnya kita tengok. Ni soalan A Kita tengok soalan B. Hasil tambah bagi ketiga-tiga kod tersebut ialah kata laluan bagi membuka sebuah peti harta karun. Tentukan kata laluan dalam asas 4. So, yang ni kena buat kerja sikit lah. Kena selesaikan satu-satu yang ni. Okey, so cikgu selesaikan yang ni.
11011 asas 2. So buat table lah pelajar supaya tak salah. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. So kalau 2 kuasa 4 pelajar, 2 topi dengan 4 macam ni. So pelajar akan dapat 16. So 16 tambah dengan 2 kuasa 3, 8. Tambah dengan 2 kuasa 1, dan 1, 2. Tambah dengan 2 kuasa 0, 1. Jadi 1 lah. So kalau kita tambah, so 26, 27. So yang ni dapat 27. Okey, kalau yang ni cikgu kira tadi 8 kuasa 2, 64. Okey, tambah 24 tambah dengan 2. So dekat sini 64 tambah dengan 24. So 88 tambah 2, so 90. Okey, yang ni 35 ni dah confirm asas 10. Dia kata hasil tambah 3 digit. So kita tambahlah 27 tambah 90 tambah dengan 35. So kita dapat kod dia lah. Okey, 27. Okey, tambah 90 tambah dengan 35. So kita akan dapat jawapan 152. Tapi 152 ni dia nak jawapan dalam asas 4. So kita bahagi 4 lah. 152 bahagi dengan 4. So cikgu tekan kalkulator je pelajar. 152 per dengan 4. Okey, pelajar akan dapat macam ni jawapan dia. 38. Bagi 0. Okey, so 38 per 2. Tekan kalkulator saja. 38 per 2. So pelajar akan dapat 19. Okey, cikgu tekan semula betul dah ni. 38 per 2. Apa 38 per... Sekejap, 152 per 4 dulu. Okey, dapat 38. 38 per 4. Kan, per dengan 4 pelajar. So akan dapat macam ni. Ni 9 ni jawapan dia kat sini 9 9. Okey, kalau kita nak cek baki kena tengok asas. Asas 2 ni, yang ni asas 4. 2 darab 2, 4, 1 darab 2, 2 lah. Okey, so tekan lagi 9 per 4. 9 per 4. So akan dapat jawapan macam ni. 2 bagi 1 asas 4. 2 bagi 1 asas 4. 2 boleh bagi 4 tak boleh. 2 turun bawah. Baca daripada bawah. So pelajar akan dapat jawapan 2120 asas 4. Okey, settle soalan yang kelima. Okey, kita pergi pada soalan yang keenam. Tentukan sama ada setiap hujah di bawah ialah hujah induktif dengan deduktif. Okey, pelajar nak tahu hujah induktif, deduktif kita guna formula lah. Kita guna formula. Formula ikut duduk. IKU DUK. Ikut duduk I ni induktif. Induktif ni apa dia? Khusus pada umum. Okey, kalau deduktif, umum kepada khusus. Ni pelajar kena tahu. Okey, dan pelajar kena tahu lagi. Kalau umum ni dah ada perkataan semua. Umum. Umum ni semua ada perkataan semua. Semua pelajar mendapat A, umum. Ahmad mendapat A, khusus. Okey, kita tengok kat sini. Semua burung, nampak umum mempunyai sayap. Burung pipit adalah sejenis burung. Okey, maka burung pipit mempunyai sayap. Okey, ni umum umum kepada khusus. So yang ni deduktif. Okey, aluminium mengembang apabila dipanaskan. Tembaga mengembang apabila dipanaskan. Maka semua. Semua ni duduk belakang ni. Maksudnya khusus kepada umum. Ini induktif induktif. Sangat mudah. So pelajar tulis. Jawapan dapat 1 markah. Yang ni dapat 1 markah lah. Okey, seterusnya. Tulis 2 implikasi berdasarkan penyataan berikut. So kita ada 2 penyataan. So perkataan jika dan hanya jika ni kita potong lah. Kita potong.
Okey, yang ni P, yang ni Q. So, dua implikasi. Implikasi satu. Jika P, maka Q. Jika N kuasa 3 sama dengan negatif 125, maka N sama dengan negatif 5. Okey, implikasi 2. Jika Q, maka P. Maksudnya, jika N sama dengan negatif 5, maka N kuasa 3 sama dengan negatif 125. Sangat mudah soalan nombor 6 ni. Okey, seterusnya. Yang ni pun satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan ketaksamaan. Okey, cikgu sambung soalan nombor 7. Hairi menjual X cawan teh ais. X teh ais, Y kopi. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar tulis X tu apa? Teh ais. Y tu apa? Kopi. Kita mention macam ni. Okey, pada graf di ruang jawapan lorik rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. So, dia minta kita lorikkan. Okey, untuk yang pertama ni. Ketaksamaan yang pertama ni garis dia. So, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 100 ni. Yang ni. So, yang ni. Cikgu lorik belah bawah ni. Okey, biasa dia jumpa lorikkan macam tu, dia boleh bagi satu markah lah. Okey, lepas tu ketaksamaan yang kedua yang ni. Yang ni kena cari X tolak Y lebih besar atau sama dengan 0. Kalau cikgu bawa Y pergi sebelah, X lebih besar atau sama dengan Y. Macam ni, betul? Y ni letak kat depan. So, Y lebih kecil atau sama dengan X. So, yang ni kita letak kat depan. Y dekat depan. So, Y sama dengan X ni kalau jadual nilai Kalau X kosong, Y kosong. Kalau X1, Y1. So, ni garisannya ni. Ni garisan dia. Okey, ni garisan Y lebih kecil atau sama dengan X. So, mesti lorik belah bawah. So, cikgu lorik belah bawah jadi. Okey, nampak jawapan ni kat sini kan? So, cikgu padam atas dan yang bawah. So, cikgu padam yang ni. Okey, so cikgu nampak jawapan macam ni. Seterusnya, kita ada ketaksamaan yang ketiga. Y lebih besar daripada 30. 30 kat sini. Y 30 sini. Ni garisan putus-putus. Kenapa garisan putus-putus? Sebab Y lebih besar daripada 30. Dia tak ada sama dengan. Ada sama dengan garisan solid. Lebih besar lorik belah atas. Ni jawapannya. Yang lain ni pelajar padam Pelajar padam. Tengok padam jawapan dia. Okey. So, baru perfect. So, ada persamaan ni. Garis ni satu markah ni. Lorik dekat bawah ni satu markah. So, untuk soalan macam ni biasanya kalau soalan macam ni kita akan dapat 3 markah lah. 3 markah. Dia minta lorik. 1, 2, 3. 2 garisan ni 3 markah. Okey, seterusnya. Seterusnya dia kata apa? Hairi menetapkan sasaran untuk menjual 80 cawan teh ais. 80 teh ais X. 80. Yang ni 80. Okey, lepas tu 20 cawan kopi panas. Kopi panas 20 kat sini. Kopi Y. Okey, soalan dia. Tentukan sama ada sasaran beliau akan tercapai atau tidak. So, yang ni tidak lah. Yang ni confirm tidak. Kenapa tidak? Kenapa jawapan cikgu tidak? Okey, sebab dia di luar kawasan yang berlorik lah. Di luar kawasan berlorik. Okey, so kalau ada jawapan lain, pelajar boleh komen lah. Okey, settle soalan yang ke-7. Cikgu nak pergi pada soalan yang ke-8. Okey, kita tengok soalan yang ke-8. Jadual menunjukkan perbelanjaan bulanan bagi keluarga Danish. Okey, biasanya pelajar, kalau ada perbelanjaan macam ni, cikgu akan minta pelajar tambah dulu siap-siap. Okey, kita tekan kalkulator dulu. Okey, sewa rumah 1,800. Tambah dengan ansuran kereta 780. Tambah dengan keperluan anak-anak 850. Okey, tambah dengan bil utility 910. Okey, cikgu tambah lagi
910, sorry 90 pula ni. 910. Okey, tambah perbelanjaan dapur 1220 tambah 530 petrol, 530. Cikgu tambah lagi 600 pemberian kepada ibu bapa, dan last sekali simpanan tetap dia 1000. Okey, cikgu tambah semua So 7690. 7690. Okey. So soalan dia, diberi gaji bersih Danish dan isterinya. So gaji dia 6,600 dan gaji isterinya 3,800. Tentukan aliran tunai keluarga Danish, positif ke negatif. So kita tahu aliran tunai aliran tunai sama dengan perbelanjaan, bukan perbelanjaan, pendapatan. Pendapatan tolak perbelanjaan. Pendapatan ni ada aktif dengan pasif lah. Perbelanjaan ni kita ada tetap plus tidak tetap. Ni pelajar take note tidak tetap. Okey, so berapa pendapatan dia? So keluarga dia 6,600, gaji dia 6,600. Okey, tambah dengan 3,800. Okey, ni gaji dia 10,400. 10,400. So kita tolak dengan perbelanjaan 7690. So pelajar akan dapat aliran tunai dia tolak dengan 7690. 2710 2710. 710. So aliran tunai dia positif aliran tunai positif. Okey, so seterusnya Danish dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dengan harga 750,000. Dia bercadang membayar wang pendahuluan berapa ratus tu? 10% daripada harga rumah. Adakah Danish dan isterinya berjaya? Okey, Danish dan isterinya mampu mencapai matlamat mereka dalam tempoh setahun setengah. Berikan justifikasi anda. Okey, first kali kita tengok 10% daripada dia nak bayar wang pendahuluan So kita kira wang pendahuluan 10/100 darab 750,000. So kita potonglah. Potong 20. Potong 20. So 75,000. Okey, so dia nak bayar wang pendahuluan 75,000. So harga rumah ni berapa? 750,000. Jadi 750,000. Okey, tolak dengan dia bayar muka 75,000. So akan dapat 750,000. 2, 3. Okey, tolak dengan 75,000. 3. Okey, so dia nak bayar 675. Ni harga rumah dia 675. Okey. Soalan dia pelajar, soalan dia. Okey, adakah Danish dan isterinya mampu mencapai matlamat dalam tempoh setahun setengah? Kalau setahun 12 bulan. Kalau setahun setengah 12 bulan. Kalau setahun setengah, so kita tambah lagi 6 bulan. So 18 bulan Adakah dia mampu? Kita tengok aliran tunai dia. So 2710 darab dengan 18. Okey. So 2710 darab dengan 18. Okey, so dia hanya dapat simpan 48780. 48780. Dia nak simpan, sepatutnya dia nak bayar muka kat sini 75,000. So jawapan kita tidaklah. Tidak. Jawapan dia ada berikan justifikasi anda. Pertama sekali tidak. Kenapa tidak? Tidak mencukupi lah. Okey. Tidak. Cikgu tulis kat sini lebihan pendapatan ni. Lebihan pendapatan. Okey.
kurang daripada wang pendahuluan. Okey, so perfect. Jawapan pelajar. So, settle soalan yang ke-8. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, pendapatan bulanan Ramli dan isterinya. Okey. So, Ramli dan isterinya, so Ramli 7,500. Okey, 7,500 dan isteri dia 6,000. Okey. Dan isterinya masing-masing okey, 6,000. Dia dan isterinya masing-masing menderma RM50 dengan 100 setiap bulan kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, so jadual menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh mereka lah. Okey, so kita tengok dekat sini. Nyatakan salah satu syarat taksiran cukai bersama. Biasanya kita kira individu. Okey, so yang ni dia nak syarat taksiran bersama. Nombor 1, dia nak satu saja. Yang pertama sekali, suami dan isteri. Okey, tinggal bersama. Ini tinggal bersama lah. Okey, so cikgu tulis kat sini. Ni dia minta 1. So, cikgu bagi jawapan 2 lah. Okey, 2. Yang kedua, hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Taksiran bersama ni hanya boleh dibuat. Okey, dengan seorang isteri sahaja. Okey, ataupun syarat lain mesti warga negara. Okey, so cikgu bagi 2 lah. Settle. Okey, kita pergi terus kepada soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Berdasarkan jadual 2.2, hitung cukai pendapatan. Bagi Ramli dan isterinya menggunakan taksiran bersama. Okey, pelajar kena take note. Bila nak cari cukai pendapatan, mesti cari pendapatan bercukai dulu. Ada syarat dia. Nak cari cukai pendapatan, cari pendapatan bercukai. Okey, cikgu cari pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai. Okey, tolak dengan pelepasan. Yang ni kena tahu, kena biasa tulis formula ni pelajar. Apa dia pengecualian cukai? Ni derma atau hadiah. Kena biasa tulis formula. Okey, kita tengok pendapatan tahunan. Sebab ni taksiran bersama. Taksiran bersama, kena pendapatan tahunan ni pun kedua-dua sekali lah. Okey, so pendapatan tahunan dia, kita tengok pendapatan Encik Ramli 7,500, isteri dia 6,000. So dekat sini akan dapat 13,500. Ini bulanan. So kalau tahunan darab 12 lah. Okey, so cikgu tulis kat sini pendapatan dia. Okey, 13,500 darab dengan 12. Ni pendapatan tahunan dia. Tolak derma atau hadiah. So kalau kat sini cikgu tengok derma tadi, suami dia derma 50, isteri dia derma 100. So 150 lah. 150. Tolak dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai dekat sini kita tengok. Okey, so ni pelepasan cukai dia. Cuma individu ni kita kira sekali sahaja. Yang dua ni kita boleh tambah lah. Okey, tapi mesti limit dia 7,000 sahaja. So sekarang ni pelepasan cukai dia 9,000. Okey, cikgu tambah dengan taksiran bersama mesti 4,000. Mesti tambah dengan kat sini 2,000. Cikgu tambah dua-dua ni dapat 2,800. Okey, yang ni dua ni kalau kita tambah lebih daripada 2,500. Limit dia 2,500 saja.
So 2,500. Okey, cikgu tambah kat sini. Pelajar tunjuk semasa jawab soalan periksa kena tunjuk. Menunjukkan pelajar kira lah. Okey, so kita kira. 9,000 tambah 4,000, 13,000. Okey, tambah dengan 2,800. Okey, tambah dengan 2,500. Okey, cikgu akan dapat pelepasan cukai dia 18,300. So, cikgu masukkan sini 18,300. So, kita kira pendapatan bercukai. Okey. 13,500 darab dengan 12, darab dengan setahun. Tolak dengan 150. Cikgu tolak lagi dengan 18,300. Okey, so cikgu akan dapat 143550. 143550 ni pendapatan bercukai. So yang ni 143 ni duduk kat mana? Duduk kat sini 143550. Mesti tulis kat sini pelajar. Okey, so kita tengok kat sini. Kenapa pendapatan bercukai tu cikgu minta pelajar tulis kat sini? Okey, sebab kita nak cari cukai pendapatan. So, cukai pendapatan sama dengan, kita tengok kat sini. Okey, untuk 100,000 pertama. Okey, 100,000 pertama dia kena bayar berapa ni? 9,400. So, 9,400. Okey, seterusnya untuk 300,000 seterusnya. Berikutnya ni tak ada kaitan Yang ni sebab pendapatan kita 143,000 ni. Okey, kenapa cikgu tulis kat sini? Cikgu nak tolak yang ni, cikgu nak darab dengan 25%. So, cikgu mesti tulis kat sini 143550 mesti tolak dengan 100,000. Darab dengan berapa peratus? 25%. Mesti kira macam ni. Okey, cikgu kira kat sini. Pajak 143550 tolak 100,000. 100, 223. Okey, cikgu dapat banyak ni. Darab dengan 25% ataupun 0.25. So, cikgu akan dapat 10,887.50 sen. Okey, cikgu tambah terus dengan 9,400. Okey, so cukai pendapatan dia RM20,287.50. Okey, so dekat sini ni cukai pendapatan dia lah. Cukai pendapatan dia. Okey, dekat sini ada tak ada bayar zakat? Ada tak zakat? Tak ada. So rebate tak ada lah. Okey, so ni ialah jawapan cikgu lah. Okey, so dekat sini ada sedikit pembetulan Pembetulan. Okey, pembetulan. Pendapatan bercukai kita ni. Okey, sepatutnya 150 ni setiap bulan ni. Okey, dia mesti darab dengan 12 Dia darab dengan 12. So bila pelajar tolak, pelajar akan dapat 141,900. Okey, pelajar akan dapat macam ni. Ini jawapan pelajar. So jawapan ni masuk dalam ni. Okey, bila kita darab, so pelajar akan dapat jawapan akhir. So cikgu potong yang ni cikgu potong. So jawapan akhir pelajar. Okey, 19,875. Okey, sangat mudah soalan ni. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10 ni soalan trigo lah. Soalan trigo. Kita tengok soalan. Okey, rajah 5 menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okey, JKLM dan JP dan NP ialah garis lurus. Diberi bahawa N ialah titik tengah. So, N ni titik tengah. Okey, KL. Titik tengah KL. Okey, sin X. So, dia dah bagi sin X sama dengan 7/25. Mana X dia ni? Kat sini X dia kat sini So, X dia kat luar. Kita cari belah dalam Kita cari belah dalam.
Okey, so 7/25. Sin tentangan per hipotenus. So tentangan dia berapa? 7. Hipotenus dia berapa? 25. Okey. PL sama dengan 5 MP. Mana PL? PL. Okey. PL ni 5 kali MP. Mana MP? So MP. Okey. So 5 kali. Kalau kat sini 7. Kat sini 7 kali 5 lah. 35. Soalan dia tanya tangent X. Belajar tangent sama dengan tangent. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. So, tangent. Tentangan persebelahan. So, tapi pelajar kena take note bila kita cari belah, tangent ni duduk luar ni. Bila cari belah dalam, mesti tambah negatif tau. Negatif 7/24. So, satu markah kat sini. Okey, dan seterusnya dia nak cos Y. Cos Y. Nampak ni Y ni duduk luar ni. Okey, kita nak cari belah dalam. Okey, so bila pelajar nak cari belah dalam, kalau kat sini 24, kat sini bermakna kat sini 12 lah. Okey, soalan ni cos. Cos sama dengan sebelahan per hipotenus. So, kena cari hipotenus ni. Kena cari hipotenus ni. Okey, so kita cari So, nak cari hipotenus. 35 kuasa 2. So, 35 dulu. Kat sini 12 35 kuasa 2. Kat sini lah. Okey, tambah 12 kuasa 2. So, cikgu tekan kalkulator. 35 kuasa 2. 35 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So, cikgu dapat kat sini. Cikgu tekan punca. So, cikgu akan dapat jawapan 37. Ni 37. Okey, soalan dia nak cos. Cos sama dengan yang ni cos sama dengan sebelahan per hipotenus. Jadi 12 per 37. Okey, sangat mudah soalan ni. Tapi pelajar kena tunjuk kat sini Pelajar kena tunjuk kat sini. Okey, so itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.